Nama saya Nur Afifah binti YPN, pelajar PhD di Akademi Pengajian Islam, berasal dari Sabah. Okey, suasana hari ini agak meriah lah sebab saya dari Sabah dan ini first time sepanjang saya dekat UM. Saya join Tadarus Al-Quran dengan warga Universiti Malaya lah, yang mana dapat juga kenal staff-staff dari fakulti lain dan juga lecturer lah dalam kita bertadarus tu. Dan yang menarik juga kita ada iftar dan lepas ni akan ada solat tarawih. So macam alhamdulillah satu event yang bermula daripada tadarus sampailah kita habiskan ke tarawih. Alhamdulillah. Buat rakan-rakan, sekarang ni kita dah masuk 10 malam terakhir kan. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan lagi amal ibadah dan semoga kita dapat mendapatlah malam Lailatul Qadar tu, insya-Allah.